Kenapa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengimplementasikan, tidak menangkap, tidak mendakwa orang-orang nama-nama YB yang telah disebutkan oleh Albert Tay itu, orang-orang Sabah yang terlibat dengan rasuah itu. Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini cerita dari Brickfield nak bercerita tentang harga minyak diesel. Saya telah difahamkan, saya telah diberitahu bahawa minyak diesel hari ini di Siam telah jatuh, di tempat-tempat lain telah jatuh, harga minyak ini telah jatuh. Tetapi tiba-tiba di Malaysia harga diesel hari ini naik lagi. Dan juga kita diberitahu juga bagaimana Sabah dan Sarawak, warga Sabah dan Sarawak menerima subsidi, manakala warga di Semenanjung tidak menerima subsidi minyak diesel. Wah, ada orang kata ini tidak adil lah. Tapi tak apa. Untuk membantu warga Sabah dan Sarawak, kenapa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengimplementasikan, tidak menangkap, tidak mendakwa orang-orang nama-nama YB yang telah disebutkan oleh Albert Tay itu, orang-orang Sabah yang terlibat dengan rasuah itu. Jadi kalau mereka ini terlibat dengan rasuah, mereka harus dibawa ke mahkamah dan harta-harta mereka harus dirampas dan dipulangkan kepada rakyat. Barulah boleh membantu, barulah dilihat betul-betul membantu rakyat Sabah dan Sarawak. Okey, tadi juga saya nak cerita sikit lah. Ada kawan saya, dia ni bekerja dengan kerajaan, pejabat kerajaan. Dia mendapat panggilan telefon dari seorang wartawan. Wartawan ini bertanya, adakah Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim akan pergi ke Islamabad pada hari Jumaat ini untuk berbincang, untuk membawa penyelesaian peperangan antara Amerika dan Iran. Kenapa pula begitu? Kerana Anwar ni selalu dia claim, dia telefon lah Presiden Iran lah, dia telefon Perdana Menteri Iran lah, dia selalu telefon Menteri Luar Iran lah. Online. Every now and then he say, I rang up. It's all day. Kapal saya boleh lalu, ini macam-macam cerita lah. Jadi wartawan ini nak tahu, betul ke Anwar ini dilihat sebagai global world leader? Kerana itu, apakah dia akan dijemput untuk berbincang sama untuk menyelesaikan masalah Amerika dan Iran ini? Jadi kita tengok apakah akan berlaku atau tidak. Saya tak tahu, tapi pada hemat saya, Anwar ini hanya klaim saja. Dia buat telefon. Kalau you tak percaya, dia ada telefon Presiden Trump. Kalau you tak percaya, dia telefon Ayatollah di Iran. You tanyalah Ayatollah tu sendiri, you tanyalah Trump tu sendiri, sama adakah betul Anwar telefon. Kalau tidak, kita tahulah Anwar ni kaki putar. Jadi itulah saya. Tapi saya harap harga diesel ini akan turun. Kalau tidak macam mana? Kalau tidak, Anwar minta pukul telefon kepada Perdana Menteri Iran, kepada pemimpin Iran, minta kapal yang membawa tangki minyak Malaysia tu masuk tanpa cukai. Itu saja. Terima kasih.